Aduh, Macam-macam pening, Mak. Saleh. Kenapa kau ada kat sini? Ha, Tok. Inilah hantu durian tu. Itu hantu. Iya, Tok. Dia menyamar jadi hantu durian nak menakutkan orang kampung. Dia ni sebenarnya. Kena denda. Betul-betul. Oh, ini kerja kau Saleh. Patutlah baju aku tak siap-siap. Oh, masa nak kawan dengan kami, pandai kau berkata-kata manis. Tapi, satu pun tak ditunaikan. Bukan salah saya. Saya ikut saja. Oh, lu ikut saja. Sekarang lu ikut gua masuk lokap. Lokap? Apa salah saya? Dei, salah lah. Mana boleh suka-suka tangkap binatang terpelihara? Saya tak tahu. Saya ikut Pak main dengan Sing. Kau memang tak boleh dipercayai. Pak Mail dengan Sing. Siapa dia orang tu? Pandai-pandai nak buat kecoh kat kampung ni. Sekarang lu ikut. Macam tu lah ceritanya. Tak salah kan, Opa? Salah. Dengar tu. Nanti akak laporkan pada polis. Biar korang Kena denda. masuk penjara. Opa, tengok Akak. Mana kita orang tahu ambil ayam goreng perasuah? Akak tahu nak marah je. Hish. Dengar ni. Kalau kita ambil atau beri sesuatu dengan adanya tujuan tertentu, rasuah lah tu. Ayam goreng pun? Tak kira lah dalam bentuk duit ataupun barangan. Faham? Faham, Opa.